Kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Nazam bukan sebarang nazam. Nazam berkasih, kias lagunya. Salam bukan sebarang salam. Salam Tun Teja, mekar selamanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang menonton video ini. Saya telah pun diberikan tugasan oleh Akademi YouTuber Malaysia untuk menghasilkan satu video pengenalan diri. Nama yang diberi adalah Zaizalina binti Zakaria atau dikenali sebagai Tun Teja. Tun Teja merupakan nama channel saya. Saya berasal dari negeri Pahang Darul Makmur dan sekarang menetap di negeri Selangor Darul Ehsan. Saya telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kedah Keratung 1, Pahang, dan pendidikan terakhir saya adalah di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Untuk menggapai cita-cita saya sebagai seorang guru, saya telah melanjutkan pengajian dalam Diploma Pendidikan di Institut Pendidikan Guru Raja Melewai Seremban. Saya merupakan guru bahasa Arab dan saya juga telah diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai penyelaras TS25, penyelaras PAK21, Setiausaha Pendidikan Pencegahan Dadah dan juga guru projek PBL STEM. Sebenarnya, saya sering terlibat dalam pesta pantun bermula dari tahun 2014 dan kenangan manis yang tidak pernah saya lupakan adalah saya terlibat sebagai juru pantun peringkat kebangsaan pada tahun 2019. Saya tertarik untuk menyertai Akademi YouTuber Malaysia iaitu AYU selaras dengan perkembangan pendidikan iaitu guru kompeten digital. Pesanan saya, jika kita tidak dapat apa yang kita suka, maka belajarlah untuk suka apa yang telah pun kita dapat. Sekian saja. Salam hormat dan salam sayang dari saya. Semoga berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih.